Assalamualaikum, salam sejahtera. Adli daripada Enforce Smart Shop WSL Bikers Seremban dekat Icon. So hari ni Ali nak reviewkan satu model daripada Brixton 500 Store. Kali aku kan hari tu Ali dah review kan, tapi saja je Ali nak remind korang lagi yang mana untuk beginner ataupun nak upgrade CC touring ni, korang boleh tengok video sampai habis. Sebab apa nak tengok adakah berbala tak berbala untuk korang beli motor ni. Alright, so kita reviewkan terus. Untuk bahagian depan kalau korang tengok, di atas sekali dengan windshield transparent. Lampu LED memang sangat terang. Okey, korang boleh tengok dia punya rupa dia macam mana. Lepas tu Brixton ni dia memang nak mengekalkan lagi dia punya cafe racer tu sikit lah. That's why dia ada rupa dia, lampu dia, ada gaya-gaya dia. Sebab Brixton ni memang dia keluar banyak untuk yang cafe racer design. So untuk bahagian tayar dia keluarkan didatangkan sekali dengan Pirelli dia punya brand. And then dia punya ABS memang dilengkapi lah 2 channel. Lepas tu dia pakai caliper Jejuan. So sangat safety, sangat confident untuk korang nak main atas highway, nak buat laju dan sebagainya. Alright, kalau kita tengok dekat bahagian tepi Okey, Jejuan ni 4-port caliper tau dia dah bagi. Okey, lepas tu single disc lah untuk bahagian depan. Engine dia ni nak beritahu. Okey, untuk displacement CC yang sebenarnya 486. Alright, 2 cylinder lah. Alright, lepas tu untuk satu lagi 4 stroke dan juga dengan 8 valve menghasilkan dalam 47 horsepower dan juga dengan 43 Nm torque. Misal kata korang tanya top speed apa-apa, yang ni nak 16 ke 17 boleh dapat insya-Allah atas highway Alright, so yang ni berat dia dalam 209 kg ke 210 kg. Bagi Adli lah. Untuk touring yang 500 ton ni medium je, nak cakap ringan pun tak, nak cakap berat sangat pun tak. Okey, Adli 168 ketinggian Adli. Misal kata kalau naik motor ni tinggi dia 830 mm. Kalau Adli tarik, buang tongkat dua-dua, tapi masih lagi okey. Adli pun boleh main lagi. Ni Adli suka macam ni. Sebab ada setengah touring dia berat sikit dia punya handle. Ini easy handle. Yang ni kalau katakan kita nak main kawasan macam kampung itu kan, dengan QJS V2 pun rasa ini agak sesuai juga dengan rupa design yang sangat menarik, unik lah boleh katakan, jarang-jarang. Alright, so motor ni pun datang sekali dengan handguard. Nampak dah ada handguard sekali. Kalau kau tengok belakang, sideboard, toeboard pun ada sekali. Belly pan pun dah datang sekali dah. Lepas tu dia punya side tank pad pun ada sekali. Ada rupa belalang. So dia nak menunjukkan motor ni dia off-road. Okey, nak cerita pasal off-road, motor ni sebenarnya dia ada kompetitor dia. Kompetitor dia dengan KTM 390 Adventure dengan CB500 Honda X punya ke. Itu dia punya kompetitor lah Ali rasa. So, untuk korang yang mana korang dah compare tiga-tiga ni, korang boleh tengok mana satu yang rasa macam sesuai dengan korang dan sesuai dengan bajet korang. Itu yang paling betul sekali. Okey, untuk bahagian tank korang tengok ni. Nampak tank dia? Yang ni Ali rasa korang boleh letak untuk bahagian bag lah. Okey, boleh ikat dekat sini. Dia ada 6. 6 dia punya tempat untuk korang nak ikat tu. Untuk tank ni sebesar 16 liter tank. Kalau 16 liter tank 300 km normal je lah. Untuk motor touring mesti kena pergi jauh punya. Alright, lepas tu nak beritahu bahagian depan dia. Meter dia saiz 7 inci. Ni dia punya display meter dia. TFT meter lah. Okay. Nampak dia ada masa, dia punya average, temperature, berapa jauh korang boleh pergi. Ni bahagian RPM dia. Ni untuk gear dia. Alright. So ini dia punya bahagian button lah. Bahagian button dia. Yang ni nak terang ke, nak yang bahagian biasa ke. Lepas tu kat sini dah ada USB charging port untuk korang nak charge dan sebagainya. Alright. So kita cerita sikit dari segi belakang dia. Toebox dia dah datang sekali dengan backrest lah. Ni bahagian toebox dia. Yang ni dalam 45 liter tak silap Adli. Boleh masuk lah satu biji helmet. Okey, ada 2 side pocket. Boleh isi barang dan sebagainya. Yang ni colour Ali ada 3 colour. Ready stock, warna hitam, warna hijau dan juga warna coklat, warna brown. Okey, sini. Ada kereta. Nanti kena langgar kan. Dah tak sampai video aku. Alright, untuk bahagian enjin ni Ali beritahu yang ni memang sedap. Okey. Bunyi pun sedap, bawa pun sedap. Sebab apa? Bukan semua motor pun Ali cakap sedap. Ada yang juga yang tak sedap. Tapi motor ni dia pakai dengan parallel twin engine. Kalau ikutkan Kawasaki pun pakai parallel. Betul tak? Betul ke tak? Okey. So, harga body dia yang terakhir sekali. Yang ni Ali nak beritahu kat korang. Adi rasa worth it. Panggil. So, harga body dia 29,888 sahaja untuk harga body dia. Yang ni boleh ikat dengan Adi 7 tahun. Okey. InsyaAllah, siapa yang tak ada depo ke, nak jimat ke, nak simpan ke korang punya deposit tu, boleh try zero deposit ataupun low deposit. Okey. Nak letak 500 ke 1000 ke, tengok pada kemampuan korang lah. Okey. So nak cerita dari segi promotion dia, apa kita nak bagi? Helmet, jacket, glove itu biasa. Okey. 5 tahun warranty, unlimited mileage Ali bagi. Okey. So supaya korang confident lagi nak pakai motor touring ni. Lepas tu nak beritahu, korang duduk sini sikit. Nak bagi nampak. Okey. 5 tahun warranty Ali bagi, unlimited mileage dan juga dengan free labor service seumur hidup Ali bagi dekat korang. Ada ulang sekali lagi harga body 29,888 sahaja. Kalau korang berminat dengan Brixton 500 ton ni, apa lagi tunggu? Sementara stok masih ada. Rasakanlah Brixton 500 ton, performance the best. Kita belanja bunyi dia sekali. Bismillah.
So tak nak cakap banyak, siapa berminat terus PM Adli dekat bio ni. Jangan PM kat mana, DM boleh terus. Alright, bye bye. Assalamualaikum.